Kalau pakai ketat-ketat ni nampak bentuk Lok Syam. Baru habis brisk-ging gang. Brisk walk jogging. Hari ni dah 3.58 kilo. Hari ni aku try seluar T-shirt murah. Seluar T-shirt harga RM8 gang. Ni seluar dia. Alhamdulillah selesa. Kain dia nipis sikit, dia berangin lah, sedap. Ada poket tepi. Aku berat 98 kg, tinggi 165. Aku ambil saiz paling besar 5SL. Sebab ngam lah, tak longgar, tak ketat sangat. Sebab seluar ni cutting slim fit, sebab tu aku ambil paling besar. Kalau pakai ketat-ketat ni nampak bentuk Lok Syam. Seluar okey, sedap. Aku dah try buat squat pun, alhamdulillah okey. Dia stretchable walaupun dia nipis, tapi dia stretchable. Nampak? So aku akan beli seluar ni. Biasanya aku bila beli barang, aku akan beli barang murah. Aku beli satu dulu, and aku try, kalau okey aku beli banyak. So seluar ni RM8. Lepas ni aku boleh beli banyak. Boleh letak satu dalam box motor, satu dalam bonet kereta, dekat office satu. So bila aku ada semangat nak jogging ke, nak brisk walk ke, nak brisk-ging ke, aku grab seluar terus pakai. Cuma kasut je aku masih tak ada banyak, aku ada satu je. Cuba kau suggest satu brand kasut yang murah, sesuai untuk jogging, brisk walk. Nanti aku try beli. So untuk seluar aku beli ni, design 3 line bawah. Nampak warna grey. Harga RM8. Link aku letak kat bawah. Thank you guys.